Kalau nak cerita sikit pengalaman Pak Su masa susah, masa tu nikah dah duk motong kebun ni lah ni. Orang Tina kata masa tu duduk 3 kelamin di rumah arwah pak. Orang Tina kata kita ni kena duduk asing. Jadi nak duduk asing jam mana motong pun boleh sehari RM5. Lepas makan upah nebas, upah mereka upah sikit. Jadi tapi orang Tina kata duduk asing ni mudah. Dia kata kalau kita makan nasi ketaman ke, gula dengan garam ke, tumbuk-tumbuk cabai pedih sikit, pasal apa tak kata apa. Dia kalau kita duduk ramai-ramai, kita beli kata benung, sagi abang beli ayam, sagi kak beli ikan sardin. Jadi dia kata kita ni duduk kali makan ketaman, hari-hari dia beli, kak beli ayam. Bila kita duduk asing, nak makan apa kata-kata apa, anak kita teriak apa kata-kata apa. Jadi mula pada hari tu jual sekerat wajib taruh RM10. Ada tak ada pun RM10 taruh. Jadi masa tu tak ingat, lebih kurang taruh 200. Arwah panggil arwah Wahad Tok Siak tu, mari tembang pokok temak di tengah-tengah kampung, buat tiang, buat kakak atas tu ada tanpa ada sikit-sikit lah. Kira kakak atas cukup, tiang cukup, tiang 3, 6, 8 batang, rumah 14 kali 16. Zaman tu rumah kayu lah, apa tiang kayu, mana ada tiang simen je. Lepas tu taruh duit pula beli atak dengan pelapik. Zaman tu pelapik panggil lah adik-adik mereka royong diri buah atak apa semua siap. Jadi hak duk cerita tadi ni, setiap kali buat kerja apa mesti taruh duit. Lepas pada masa tu beras tak nak beli. Beras tak nak beli, saya beli gula kopi hak tu pasal kita gula apa tak boleh buat dia benda-benda makan lain semua kita guna hak ada lah kapung. Selepas pada diri tu, masa tu keri bekas ni duk buat bata di Cawak Menara tu. Sekali jual kerak, duk jual kerak kat dia, mau naik duit ni taruh, naik duit ni taruh. Lepas tu agak kata boleh hantar bata, mau hantar bata. Orang mari 200-300. Zaman tu kalau buat BIM tu tak kena besi dah. Korek buat barik lah. Korek buat barik, terang simen. Mula-mula belajar buat rumah ni. Ikat mula-mula buka leh depan lah. Ikat tu dia lah. Tarik benar apa tak betul. Dan dia belagak titik simen tu. Mula-mula jadi gitu lah. Ikat batas kerak. Tu zaman tu apa nama kelang kayu utah ada potong belah-belah bak kayu ragi lah. Kayu tu tak ingat sebekas RM5 ke berapa depan tu lah. Beli 2 ikat, balik mai pilih hak mana jadi papan, hak tu kita buat dinding rumah. Hak mana hak tak boleh pakai tu kita buat kayu kopi. Alhamdulillah dalam masa setahun boleh duduk rumah dengan dinding kayu sayur getah tadi ni, lantai tanah tu pun tua-tua dulu cerdik. Ambil air garam bacuh, kita tuang atas tanah tu, kita ketuk, dia kejap macam simen tu. Duduk macam tu saja pun lama lah mata kena. Tapi tak berhenti. Orang yang bakal pemimpin tadi ni mesti nak tuju pada sudah kat rumah ni. Ada betul terbang 2-3 keping depan hak papa saya ketah tadi. Ikat betul naik. Betul macam tu lah buat sampai kau boleh duduk lah. Jadi maknanya nak cerita kata kita ni kena, kalau kita ada sesuatu benda kita kena terus, jangan duk kira orang nak kata kita ni. Kecuali lah kita ni anak orang kaya, tiba-tiba jadi susah, tu orang kata.
Tapi kalau kita bermula daripada susah, duduk macam mana pun, kalau makan nasi dengan gula garam pun tak kata apa. Sebab kita susah, kita boleh nilai diri kita. Mesti tak kena komitmen tadi ni. Itu nak pesan pada anak muda kan. Kalau nak buat benda apa-apa, strict. Jangan duk hak masa nak main, dia ada waktu nak main. Waktu kita buat kerja, kita buat kerja. Kalau kita duk ikut orang yang besar senang, kita akan lari pada plan kita saat tadi.